Assalamualaikum dan salam Ramadan. Hari ini bersama Husna dalam tazkirah tajuknya Menahan Marah. Puasa bukan sekadar menahan lapar dahaga, tapi juga menahan emosi dan kemarahan. Marah ni perasaan tak puas hati bila sesuatu tak jadi macam kita nak. Faham tak? Contohnya, bila kawan ambil barang kita tanpa izin, kita mudah sangat rasa marah kan? Orang kuat bukan yang menang bergaduh tau, tapi yang mampu kawal marah dia. Ingat tu. Bila rasa marah datang, cepat-cepat ingatkan diri. Saya sedang berpuasa. Ingat ya, cuba tarik nafas perlahan-lahan, tahan sekejap, lepas tu hembus keluar pelan-pelan. Buat ya, istighfarlah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tenang sikit hati tu. Kadang-kadang, lagi baik kita diam je daripada terus bercakap masa tengah marah. Kan? Kalau still marah, cuba beredar dari tempat tu. Biar hati kita tenang balik. Cuba tau. Allah sayang gila weh orang yang sabar ni. Asal kita tahan marah je, pahala pun masuk. Daripada maki-maki, baik cakap elok-elok. Aku tak suka weh. Tolong jangan buat lagi boleh? Moga-moga tazkirah ni ada value lah buat korang semua. Ingat tau, emosi tu kena jaga selalu. Jomlah kita sama-sama belajar tahan marah. Baru puasa kita padu. Kita jumpa lagi minggu depan, okey? TVPSS Sehati, suara kami. Kami gerak dulu. Jumpa lagi korang. Assalamualaikum.